Dekat tangan aku ni adalah tripod daripada Armgrass. Korang percaya tak? Kecil macam ni tapi fungsi dia banyak gila. Daripada segi desainnya memang cantik. Ada warna hitam, ada warna putih. Cara nak guna dia, buka bahagian ni, buka bahagian ni. Lepas tu masukkan telefon. Lepas tu dia macam kamera tak? Tengok Macam pegang sini. Lepas tu shutter ke atas ni boleh connectkan dengan Bluetooth. Tangkap gambar. Lepas tu dia boleh tarik macam ni dan pusingkan macam ni. Boleh jadi monopod. So nak selfie mudah sahaja monopod. Lepas tu dia boleh jadi tripod juga. Tripod. So kalau pergi mana-mana bawa je benda ni. Boleh stand telefon korang. Biasa kalau pegang phone tengok movie pakai tangan kan sakit tangan. So kita pakai je macam ni. Boleh pegang bahagian belakang ni. Belakang ni pun boleh pusing macam ni. Dan macam ni. Lepas tu dia boleh adjustable. Dalam satu set dapat juga lampu yang mini ni. Lampu ni memang sangat berbaloi Korang tengok Kita buka. Okey, ni ada lampu satu. Dia ada kekuatan 3. Okey, terang. Okey, lepas tu dia ada juga warna-warna lain. Dan ada RGB. Korang boleh pilih-pilih warna. So, nanti selfie korang akan lebih lawa. Attachkan je dekat atas ni. Dan boleh selfie. Mudah nak tangkap gambar. Tekan je button kat atas ni. Dah boleh tangkap gambar. Macam ni ke. Senyum. Dah macam professional photographer. Kenapa aku suka gila mini tripod ni? Sebab dia boleh pusing 360 darjah. Lepas tu boleh jadi sebagai monopod. Sesuai sangat untuk content creator, untuk vlogger nak buat video. Sesuai. Lepas tu, yang best dia boleh jadi sebagai tripod. Okey, korang tengok. Jadi tripod. So, bawa benda ni dah boleh buat macam-macam video guys. Aku dah tukar daripada tripod yang besar macam ni kepada tripod yang kecil macam ni tapi sama fungsi sebab mudah nak bawa. Kecil, ringan, multifungsi, boleh buat macam-macam pakai benda ni. Nanti kalau korang teringin nak beli, aku dah sediakan dekat beg kuning.